Guys, semalam kan I ada buat satu konten untuk wife saya. Tak sangka hari ni dia meletup tau. Day 11 cakap depan kamera. So semalam saya punya sharing ada cakap pasal saya punya wife, dia nak buat konten, so saya tolong dia edit lah. Okay, so tak sangka hari ni dia punya konten dia meletup. Okay, I tunjuk you. Kejap, I flip. Ini dia konten dia. Sekarang ada 11,000. So dia punya page ialah kat Rednote lah. Okay, so Rednote ialah Chinese punya content, macam TikTok punya lah. Okay, so dia ada 11,000, like 289. So konten dia macam ni lah. So agak informatif dan short and sweet lah. Okay, so apa yang saya nak cakap ialah, kalau korang adalah seorang yang ada banyak fikiran dan banyak konten yang korang boleh produce dalam sehari, atau seorang yang klik idea agak cepat punya dan korang nak buat sharing, and then korang nak start page korang sendiri tapi korang tak ada masa nak edit video tu. Okay, actually masalah ni agak senang punya. Semalam saya punya sharing, saya pun ada cakap korang boleh cari freelancer untuk tolong korang edit video, atau korang boleh cari saya. So apa yang saya nak sampaikan ialah, kita tak perlu terlalu perfectionist lah. Sebab buat konten tu ialah benda yang korang harus happy dengan buat. Okay, bukan stress nak buat. Okay, sebab kalau korang stress buat konten, korang punya idea akan stuck, and then korang buat pun rasa pun tak happy. Okay, so kalau korang ada masalah nak macam mana nak buat konten, atau korang tak tahu nak macam edit ke, korang boleh cari saya dalam ruang komen. Okay, so sharing sampai hari ni lah. Kita jumpa day 12. Bye.